Tahu tak apa persamaan kita dan nasi lemak? Tak tahu. Tak tahu. Kita dan nasi lemak sama-sama banyak lemak. Welcome to Kepo Kitchen by MP Asia. Di mana kita ni memang terus terang cakap tak berapa pandai masak, tapi kita kepo je lebih. Kita nak buat apa kak? hari ni kita nak buat nasi lemak. Dan Bahan-bahannya ialah kita masukkan 2 cawan beras yang dah dicuci. Air pun 2 cawan juga. Kayu manis dan bunga lawang. Halia, bawang merah. Okey, lepas tu pandan dan serai. Kita masukkan sedikit gula. And then last sekali kita perlukan sedikit minyak. Apa yang kurang? santan mawar daripada MP Asia. Yang ni kita letak satu saja. Kita kacau sikit. Dah boleh tekan masak. Kita nak buat sambal tumis dia. Kita panaskan minyak dahulu. Masukkan bawang dah di blender. Kita kena masukkan juga cili bo. Kita buat 3 sudu juga. Okey. Garam. Dan kita masukkan sedikit sahaja air asam jawa. Okey. Tahu tak untuk hasilkan satu paket santan MP Asia ni perlukan 5 hingga 6 kelapa tua. Oh, patutlah lemak dia lain macam. Like, share video ni. Lepas tu follow lah kami. Lepas tu follow page MP Asia. Dengan itu kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa pada seluruh rakyat Malaysia Daripada Kepo Kitchen by MP Asia.